Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini hari Rabu, 7 hari bulan 1 2025. Alhamdulillah. Dalam 2 hari ni Pandak cuma top up kerja-kerja yang mana sikit-sikit kerja lah yang tak sudah lagi dalam bilik dalam dapur Pandak ni. Okey. Jadi Pandak tak ada update apa-apalah. Cuma hari ni Pandak nak sambung kerja-kerja dekat bilik air ni. Banyak juga kerja-kerja kat sini. Yang untuk lantai tandas ni Pandak dah tambah simen untuk meratakan dia, insyaAllah. Lepas tu Pandak nak salutkan dengan eksposi punya lantai. Ada eksposi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Bila air pun nak buat juga ni. Okay. Hari ni Pandak nak buat salo ni, nak buang sarang-sarang smoke kat bawah tu. Pandak nak pakai water jet, tembak bersihkan selalu tu, insyaAllah. Okey. Doakan Pandak sihat, doakan Pandak sihat, doakan Wan juga sihat, keluarga kita semua sihat, sahabat-sahabat semua insyaAllah dalam keadaan sihat dan dimudahkan Allah segala urusan-urusan kerja, insyaAllah. Doakan Pandak ya. Bye. Assalamualaikum. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Ni Pandak tunjuk semut dah naik atas rumah, kayu pun dah mereput. Ni dia pandangan dari atas salo yang tersumbat. Okey, dah tersumbat, sarang semut tengah tu. Ni atap dah patah, nak kena ganti atap. Sebelah sana pun dah ada yang dah pecah, rabung pun dah jatuh satu. Selalu monyet main kat sini ni. Okey, doakan Pandak semua. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hari ini hari Khamis 8 bulan 1 2026. Semalam Pandak salah tarikh dah, 2025. Okey. Pandak sekarang ada atas bumbung rumah bonda. Nak meneruskan kerja-kerja cuci atap ni. Semalam Pandak dah cuci, dah buang ranting-ranting abuk-abuk semua. Kat dalam tu banyak sarang semut, Pandak dah tembak keluar, insyaAllah. Ada sikit-sikit serpih bawah tu. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan. Okey. Doakan Pandak, doakan Wan juga, keluarga kita semua, sahabat-sahabat semua sihat, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Sayang semua. Bye. Assalamualaikum Pak Lang. Ni Pandak ambil kayu 2 batang kat atas Alhamdulillah. Tadi Pak Lang dah bagi. Dah bagi izin ambil. Okey. Nak gantikan kayu yang sana tu. Ada kayu melintang sebatang tu, panjang 14 kaki. Alhamdulillah dapat. Yang ni Pandak akan potong tu untuk buat gelegar dia, gulung-gulung. Terima kasih Pak Lang. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selamat petang. Pintu tepi ni sebelah bilik air Pandak dah buka, jaring pun Pandak dah buka. Okey. Ni nak naik kat batu sini. Kat batu tu pasang balik pintu. Yang agak kokoh sikit lah. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja. Masing-masing nak tengok apa Pandak jumpa. Nampak tak apa yang Pandak jumpa? Di balik kayu tu rupanya dah bersarang. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kerja-kerja Pandak. Okay. Doakan Pandak sihat, doakan Pandak sihat, doakan Wan juga sihat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala kerja-kerja kita. Buat keluarga, buat sahabat semua, insyaAllah. Semoga sihat semua. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye.